Okey, hari ni kita nak ceritakan kisah seram yang berlaku pada diri saya sendiri. Diri saya sendiri ke keluarga saya lah kot ya. Saya ada ibu dalam rumah ni. Masa tu yang benda ni berlaku, masa tu ayah saya pergi kerja. Dan yang tinggal di rumah ini adalah saya, adik-beradik saya, lagi satu dengan dua, satu mak saya. Yang tinggal itu sahaja. Kemudian pada malam yang berlaku tu juga adalah dalam pukul 12 ke hingga 1 gitu. Benda tu berlaku disebabkan tak tahu, mungkin ada something yang dihantar oleh orang lain. Tapi kita tak anggap pun benda tu sebagai kekalahan untuk diri kita. Kita jumpa ustaz belum lagi, dan kita harap lepas ni kalau kita dapat jumpa dengan ustaz, benda tu boleh terbukti ada orang yang buat lah. Tapi rasa-rasanya ada. Sebab sebelum ni nasi selalu basi. Itu yang pertama. Yang kedua, lalat selalu banyak ya. Pada pukul 12 malam 12 malam, lalat datang. Kau pelik tak? Kau pergi cari mitos lalat datang waktu malam, dekat dalam YouTube ke, dekat TikTok ke, tak kisah kat mana-mana. Lepas tu korang boleh search, cari sendiri benda-benda yang saya sebut tadi tu. Dua tu lah yang berlaku dekat rumah ni. Dan hari yang saya cerita ni, hari yang masa tu hari Selasa ke Rabu macam tu. Saya mimpi, bukan mimpi, ini memang betul-betul lah. Masa tu ni bukan cerita saya, bukan cerita daripada saya, tapi cerita mak saya. Okey, masa malam tu, daripada pukul 12 hingga ke pukul 1 pagi, mak saya keluar untuk membuang pampers adik saya dengan apa cakap, dengan buat susu dia. Adik saya yang baby tu lah. Okey, sebelum dia keluar daripada pintu bilik depan sana, ibu saya terdengar bunyi orang menolak kerusi ataupun mengemas di luar rumah. Di ruang tamu, di ruang tamu. Mak saya buat tahu saja. Mak saya keluar daripada pintu depan tu, keluar ke ruang tamu untuk melihat. Sambil-sambil dia melihat itu juga, dia bawa pampers dan botol susu untuk dibuat di sana, dan pampers dibuang di sana. Di dapur lah maksud buat tu semua. Okey, kemudian rumah kita orang ni rumah teres. Rumah teres setingkat. Macam korang tahu lah, kalau korang tahu, dekat Taman Alam Nyata dah ya. Kita orang ni tandas depan bilik saya. Tandas bilik air depan bilik saya. Lepas tu ada depan sebelah bilik air tu, bilik tengah. Maksud bilik, dia bukan bilik store tapi bilik solat. Bilik baju semua kat situ. Dan time tu juga, mak saya lalu depan tandas ke toilet. Tapi sebelum tu, dekat toilet dengan tandas ni ataupun tempat bilik air tu, memang kita dah jumpa banyak ustaz yang berkata depan bilik air dengan depan bilik tandas ni memang tempat yang keras. Dan bilik tengah yang saya cakap tu. Dan tu juga anggaran dia dalam pukul 12 ke pukul 1 pagi. Benda tu berlaku time bapak saya tak ada lah kan. Macam saya cakap tadi, mak saya bila sampai dekat depan bilik air ni, tiba-tiba dia rasa macam ada benda yang something wrong yang datang dekat, tak lah, tapi memang dia kata dia meremang bulu roma dia. Dia meremang bulu roma dia bila dia lalu depan bilik air tu. Dia meremang macam ada benda yang tak kena dekat depan tu. Ada juga ustaz cakap depan tu ada something. Tapi dia bukan something dalam bilik air tu ataupun bilik tengah, saya tak pasti. Dan dia mungkin ada terlibat dengan apa tu, SAKA. Kau tahu tak? Kau type dekat search, kau cari dekat SAKA, kau cari tu apa benda. Mak saya ada bela benda tu. Dia bukan bela lah, dia kira macam orang yang benda tu dah meninggal, dia cari mak saya sebagai tuan yang baru. Tapi alhamdulillah sekarang ni mungkin saya tak kata pun dah belum, mungkin dia sekarang ni belum pergi lagi ya. Benda yang sampai ke mak saya tu belum pergi lagi.
Sebab kita orang pasti benda tu datang daripada something tu, SAKA tu. Sebab kita orang dah agakkan, sebab sebelum kelahiran adik saya yang nombor ketiga, kita orang pernah jumpa dengan seorang nenek ataupun bidan dekat Medan lah, dekat Medan Selangor, dekat Kuala Lumpur. Korang tercari lah, tapi kita orang pernah jumpa. Diorang tanya ada nenek dalam tu. Nenek berbongkok. Dia dah tua dah sekarang. Tapi tak tahu benda tu dah pergi ataupun belum. Tapi kita harap benda tu dah pergilah, insyaAllah. Mungkin datang benda lain, kita tak tahu. Dan korang rasa, korang nilaikanlah sendiri. Tapi yang depan tandas tu betul lah, memang betul. Sebab ustaz sendiri dia cakap kan, lepas tu dia rasa macam, lepas dia benda ni dia kena, tiba-tiba dia sakit bahu. Macam cakap macam ada orang duduk kat bahu dia. Lepas tu lutut dia rasa sakit, macam ada orang tahan lutut dia. Lepas tu dia ambil baju tu. Masa dia ambil juga, dia macam ada rasa something yang lagi besar. Kira macam ada something, dia tak keluarkan bunyi, dia tak keluarkan apa. Tapi mak saya lalu depan tu rasa macam ada benda. Macam ada benda yang buatkan dia beremang. Meremang macam takut lah kira. Dia meremang ni bukan sebab ada benda tu. Mungkin ada sebab benda lain, mungkin tak sihat ke, ataupun rasa takut. Sebab kita dengar-dengar daripada cerita-cerita orang luar kan. Kita dengar, lepas tu macam tu lah. Tapi benda ni memang betul. Dan ceritanya ini je yang saya nak cerita. Sambung kepada orang yang lain. Dah. Banyak. Lambat siap. Itulah. Okey, sekarang ni tengah cerita kisah seram.